Jom, buka. Saya beli banyak ni. Kamu beli apa tu? Adalah Ustaz, keropok-keropok sikit. Uish, okey dah ni Ustaz, sekali-sekala. Buka puasa makan jajan ni. Okey lah ni Ustaz. Tak sihat tu. Habislah kita tak dapatlah manfaat Ramadan kalau buka puasa macam tu. Kita tengahlah makan yang sihat-sihat. Sebab kesihatan kan. Bila orang sebut kesihatan ni, orang makan oat. Kan kita, kalau kita tengok orang-orang yang ni nak amalkan diet yang baik tu. Tengok Mizan ni, saya tahu Mizan tak makan. Saya makan. Oat ni memang setiap hari saya amalkan. Ustaz, supaya saya ni ada badan yang fit, yang slim kan. Sihat tubuh badan. Ketika bulan puasa ni adalah sama je, itu makanan sihat dan seimbang. Perlulah ada nutrisinya, karbohidratnya, proteinnya, seratnya, dan yang agak penting adalah air lah yang boleh kata paling penting. Badan kita 70% memang air kan. Pada bulan Ramadan dan di luar Ramadan, pemakanannya lebih kurang sama. Yang paling utama Nabi SAW makan yang macam doktor sebut tadi, yang banyak serat adalah kurma ni. Satu, kurma memang makanan orang Arab. Kurang minum air, dan ada pula yang tak bangun sahur pula kan. Jadi macam mana doktor? Apa tips-tips yang kita boleh kata nak elakkan dehydration? Kita nak ingatkan semua penonton di luar sana untuk jangan lupa like, share, follow, komen Tazkirah Ramadan 2025 kita ni.